Hujan setiap hari. Saya masuk ni pun masih hujan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel Di Kebun Anda. Okey tuan-tuan, hari ini saya masuk ke kebun malam lagi. Sekarang ni jam saya kena tengok. Sekejap. Saya buat night mode. Jadi 11.14 malam tuan-tuan. Menghampiri kepada hari esok dah. Jadi tuan-tuan, saya masuk ke kebun hari ini nak pergi makan kat anjing saya. Okey, lepas tu saya nak meninjau keadaan kebun saya. Apa yang menyediakan kebun saya ni dalam fasa akhir bunga mata kutuk, ataupun mungkin dalam sehari 2 hari lagi dia akan mata kuduk. Jadi dalam sehari 2 hari lagi dia akan kembang. Jadi hujan tuan-tuan. Seperti konten-konten yang sebelum ni, kebun saya ni dah memang hampir kepada setiap hari. Sebelum ni hujan pagi petang, dalam konten saya yang saya tunjuk sebelum ni. Lepas tu dalam masa 2 minggu yang terakhir ni pun, dalam masa minggu ni pun semalam saja yang tak hujan. Itu pun saya tak pastilah hujan ke tidak, tapi saya tengok kesan semalam macam tak ada. Okay, hari ni baru start mula hujan balik. Jadi saya masuk ni pun masih lagi hujan. Kalau tengok saya pun ni pun dah separa basah dah, walaupun baru turun daripada kereta. Tapi dia hujan renyai-renyai lah. Tapi saya tengok daripada petang tadi, hujan ni dah turun lah. Sebab saya tengok keadaan pokok dah basah, air yang bertakung. Jadi saya rasa mungkin daripada petang lah. Sebab saya perasan tadi pun saya berbuka tadi pun, petang tadi pun dah hujan walaupun saya tak masuk. Dan keadaan tu berterusan lah, renyai-renyai sampailah sekarang. Okey tuan-tuan, so pokok saya sekarang ni sedang berpucuk tuan-tuan, walaupun dia dalam keadaan berbunyi. Tahun ni mungkin episod yang sama juga seperti tahun lepas. Segala usaha yang telah saya lakukan, sekarang ni saya berserah kepada takdir. Dan sekarang ni pula fasa dia tuan-tuan, dia menghampiri kepada fasa kembang lah. So sekarang ni pun tengok bunga-bunga ni berpasahan. Bau dia dah agak manis dah kat bawah ni. Dan saya dah bau manis ni lebih kurang 1 minggu. Dan sekarang ni dia betul-betul nampak lonjong, menghampiri betul kepada fasa dia nak berkembang. Mungkin dalam 3-4 hari lagi insyaAllah dia akan berkembang lah secara bertahap. Tapi apabila saya tengok pokok ni, ini pokok musangking, dan saya rasa dia yang ni secara serentak, tak macam pokok-pokok yang lain lah. So 2 hari saya tak masuk, hari Jumaat, Sabtu, dan hari ni saya masuk untuk bagi makan anjing. Tapi saya tak dengar lagi. Biasanya saya dah sampai, dia dah ada tunggu dah dekat. Dia dengar bunyi kereta dia, biasanya dia dah tunggu saya siap-siap kat depan pintu. Tapi kali ni tak ada. Ni duri hitam, so serupa juga. Tapi ada lagi yang pasal warna emas ni. Warna emas ni pasal bunga mata ketam. So sekarang ni dah bunga kuduk dipanggil, atau bunga lonjong. Dia bukan lagi fasa terung.
dia dah sedikit lonjong menghampiri betul-betul kepada dia nak kembang saya rasa dalam 3-4 hari ni. Tapi tengok flushing betul-betul flushing. Betul-betul flushing dia punya pucuk ni. Memang pokok sekarang ni dalam seperti yang saya beritahu tuan-tuan, pokok saya ni mengalami tekanan nitrogen yang tinggi disebabkan oleh hujan yang begitu kuat, yang betul-betul kuat, yang menyebabkan pokok sekarang ni flushing, pucuk, sedang mengeluarkan pucuk. Ni duri hitam. Oh, dah nak kembang dah tuan-tuan. Ada dah satu kembang. Saya rasa dah kembang dah. Okey tuan-tuan, dah kembang. Dan esok kalau hujan tak ada, InsyaAllah esok mungkin esok dia dah boleh saya kawinkan bunga dia. Tapi yang menjadi kerisauan saya ialah semua pokok dalam kebun saya ni, walaupun pelbagai usaha yang telah saya buat, semburan sama ada MKP, okey, dia memang nak kembang dah. Dan ada dah, dia nak kembang. Semburan MKP, kalsium boron, hormon NAA. Jadi saya mampu berserah. Sebab apa, dalam fasa ni saya tidak boleh lagi nak sembuh apa-apa bentuk. Sebab apa, dia dah betul-betul dah kepada fasa dia nak kembang betul-betul. Saya pun dah dihinggap kerawai. Dah 2-3 ekor dah kerawai hinggap pada saya ni, disebabkan saya gunakan lampu ni, lampu kepala ni. Kerawai ni datang disebabkan oleh bau manis yang terhasil daripada bunga ataupun nektar yang keluar daripada bunga ni lah, yang menyebabkan flushing pucuk tuan-tuan. Memang semua ni pun sedang berbunga juga, dan semua pokok Allahu Akbar. Dan usaha saya setiap malam bukan setiap malam lah, setiap hari. Tak boleh siang malam, tak boleh malam siang. Dan saya tak tahulah dia mampu lekat ataupun tidak. Kalau ikut pengalaman ataupun apa yang diberitahu kawan-kawan ataupun kawan kita yang berada dalam industri durian ni, beritahu kalau pokok dalam keadaan dia berbunga mengeluarkan pucuk, dia tak lekat lah. Sebab apa, banyak tenaga dia digunakan dalam membesarkan, memanjangkan pucuk-pucuknya. Saya tak tahu macam mana lagi untuk saya lakukan. Sebab apa, dalam fasa ni memang dia dah kembang. Jadi kawan-kawan boleh kongsi pengalaman tuan-tuan. Fasa macam ni masih lagi boleh untuk saya sembur apa-apa hormon pelekat ataupun bentuk-bentuk baja yang untuk bagi dia cukup tenaga.
Yang betul tuan-tuan, setiap batang. Sebab tu dah ada yang kembang. Dah terbuka dia punya hujung dia. Tu kalau esok memang insya-Allah kalau tak hujan boleh kahwin bunga. Tapi kalau hujan macam ni memang bunga dia ni ataupun dia punya pendebungaan dia tu memang habislah dibawa oleh air. Jadi amat menyedihkan lah. Tak sedikit menyedihkan. Saya rasa saya sedang berpucuk sekarang ni, mengalami pucuk, pengeluaran pucuk. Ini konten saya untuk saya balut jambu. Saya balut jambu. Tapi ada juga yang saya tak balut. Dan juga ada juga dah yang ditarik nampak saya ni. Tu kat bawah tu. Tarik boleh something. Dia agak dia selamat lah. Banyak bunga dia tuan-tuan. Mungkin sebab saya membaja durian hari tu, saya campak agak sikit-sikit kat pokok jambu ni. Dan alhamdulillah untuk jambu ni saya tak memang kalau tak sampur memang habislah, dicucuk serangga, kesan-kesan serangga tuan-tuan. Ni kalau dia dalam macam ni dia masih tak beranak lagi. Ni kalau dia dah merah betul lah, dia dah macam-macam ulat dah ada kat dalam ni. Ni anjing saya memang tak ada dalam kebun, tak tahu ke mana lah lepas. Sebab apa saya 2 hari, jarang saya tinggalkan 2 hari, biasanya sehari je. Saya kebetulan balik kampung isteri semalam kemarin, jadi 2 hari dia tak makan. Dia keluar lah, dia mencari apa pun tak tahulah tu. Walaupun muda dah manis lah dah. Indur hitam. Allah Rabbi. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni saya ni masih belum saya buka. Ada yang saya dah buka plastik ni tuan-tuan. Ada yang dah saya buka plastik ni sebabkan saya takut. Ada bunga. Ada bunga kembang. Ini dimakan apa ni? Ada kembang tuan-tuan. Mana dia punya kawasan dia? Tak nampak ni. Ini kesan dimakan something ni. Banyak baru lagi. Ada kembang. Kat mana? Mungkin kat jambak tu. Sebab yang lain ni separa kembang. Mungkin ada yang dah kembang ni. Tapi dimakan something. Saya tak tahu apa. Mungkin tikus. Macam ada kesan tikus. Wah, betul-betul wangi. Dia menarik betul-betul ni. Menarik betul. Oh, tu. Saya nampak dah. Dan ada yang telah hudung kat situ. Tak ada dengan dia punya hujung-hujung tu pun dah tak ada. Okay tuan-tuan, pokok saya ni dah kembang. Esok dah insya-Allah saya harap esok tak ada hujan yang turun untuk saya buat manual pollination. Dan apa yang membimbangkan saya seperti yang saya beritahu, pokok saya ni dalam keadaan dia berpucuk tuan-tuan. Marjah pucukkan sikit-sikit. Ni baru dia mula keluar ni.
Dan saya jangka dia pucuk dia lagi meriah nanti. Tu hujan tuan-tuan, saya ni pun masih hujan lagi. Tengah bunyi rintik-rintik hujan. Mungkin tuan nampak dalam kamera ni kan. Allahu Akbar. Ni musang king. Tadi yang dah bunga tadi duri hitam. Rupa juga dah pecah-pecah dah. Esok ni dia akan kembang. Jadi saya tak boleh nak buat apa-apa lah. Pucuk ni saya tak tahu nak buat apa, macam mana lagi. Nak sembuh MKP memanglah tak boleh lah. Jadi ni saya dah buka plastik dia. Lepas tu itulah. Sebab ada panas atau sehari 2 hari macam tu, panas terik. Jadi saya buka. Sebab apa, dia dah menghampiri pada fasa keluar kembang. Jadi saya takut tak cukup air. Kita cuci mulut lah dulu. Walaupun tak merah lagi, tapi betul dah sedap. Mungkin patut baja kot. Walaupun hujan, biasanya buah-buah pentang hujan ni dia tawar, tapi ni manis. Tak elok tuan-tuan. Sebab apa, yang kat luar ni tak padat. Ada something tarik. Hampiri pada jam 16 kot. Tak ada poket. Buat hilang dahaga. Tuan-tuan kalau nak dapatkan pokok yang sentiasa buah dalam kebun, tuan-tuan boleh tanam jambu. Sebab pokok saya ni memang sentiasa mengeluarkan buah walaupun saya tak jaga. Serius, saya tak berapa jaga. Tengok, tak pruning, tak apa. Alhamdulillah. Tadi pun saya dah beritahu, dah tabur dah. Ni tuan-tuan. Oh, saya nampak bunga kat bawah. Oh, dah kembang dah. Ya Allah, sayang ni. Sayang ni tuan-tuan, waktu hujan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan. Allah, cantiknya. Allah sayangnya waktu hujan. Jadi saya dah bawa ni tuan-tuan. Dah bawa ni. Ada tak ada? Oh, ada, nampak tu kat ujung-ujung. Ujung saya punya. Ni dah nampak. Proses polinasi ataupun pendembungan manual yang cuba saya lakukan walaupun sekarang ni hujan. Allah. Saya terpaksa ambil penyambung. Saya ada beli dah yang teleskopik punya galah. Tu saya buat polinasi ni. Apa, dalam keadaan pokok berbunga macam ni kita tak boleh panjat. Ya Allah. Hujan. InsyaAllah lah. Kita hanya saya berusaha dan kita tawakal. Semoga Allah murahkan rezeki. Saya tak nampak dah kena belum. Ini pokok. Ni musang king. Ni musang king. Dah gugur-gugur dah, maksud dia semalam ni. Kalau gugur ni memang semalam. Oh, mungkin dia kembang semalam ni. Sebab tu saya try. Dia tak ada.
Oh, mungkin yang dah kembang. Oh, ada tu, ada tercabut. Nampak ni. Tu dia. Ada tercabut. Saya tak tahulah dia berjaya atau tidak. Kalau tengok, kalau semalam tak hujan, mungkin ada harapan lah, sebab mungkin ada serangga. Macam tadi pun ada 3-4 ekor dah kerawai hinggap pada saya. Oh, atas tu pun, ya Allah. Sini. Sayang macam ni lah. Cabaran kita dalam berkebun. Ada orang cakap, orang berkebun ni apa tu, apa saya nak cakap pun tak pandai. Saya takut saya cakap salah sebenarnya. Jadi saya berhenti je lah. Jadi mungkin kebun ni orang yang kental, orang yang sabar, berserah, betul-betul tawakal kepada Allah SWT. Sebab apa? Macam ni lah. Dia betul-betul mengharapkan kepada cuaca. Oh tu ada kembang dah, tapi tu nampak ada tanduk dua tu. Saya tak nampak sama ada dia dah. Dia kalau dekat mungkin nampak sama ada dah ada belum dia bunga tu. Kita tengok, nampak ni. Dekat ujung-ujung ni memang dah ada dah. Tengok pada tangan saya ni. Dah ada. Dah ada dia bunga dia. Jadi saya nak try naik atas sikit. Ni dah gugur. Kalau dia berjaya, dia dekat lah. Saya ni dah naik ke atas lah. Ni semalam ni. Kalau yang dah gugur ni. Macam ni pun. Ni pun. Sini kat atas ni baru nampak banyak dah yang kembang. Kat atas tu pun nampak. Nampak tu. Mungkin kalau banyak nanti dia sekaligus je. Saya boleh pakai blower dan kukur dah pun. Lepas tu dengan macam ni tak jaya kot. Dia dah patah dengan ujung-ujung sekali. Sangking tuan-tuan, sangking. Kalau tengok pada keadaan bunga saya ni, alhamdulillah dia subur selepas saya letak macam-macam jugalah untuk saya jaga bunga ni. Dah termasuklah kalsium boron. Ok, kita tengok cara dekat lah. Kita tengok banyak dah ni. Dia punya dekat pada saya ni. Tapi saya tak nampak lagi. Mungkin satu dia kena air lah kot. Pada ujung dia ni ada air. Sebab ujung dia ni best. Dia mungkin dia macam ada satu pelekat yang memudahkan dia bunga dia ni lekat. Jadi kalau ada air, dia memang air lah duduk kat situ kot. Itu yang menjadi dia tak lekat. Kalau tengok kat sini banyak lah. Ada banyak dah kat atas tu tuan-tuan. Jadi saya sampai kat bawah ni je lah. Malam-malam hari ni tak ada orang manjat pukul 1 pagi kot. Ini nampak semua bunga jadi pucuk, jadi tuna air. Hari tu cantik je.
Tapi lepas dia banyak kena dapat air, bunga tersebut dia keluar daun-daun di kiri kanan dia, macam ni. Okey tuan-tuan, tu perkongsian saya untuk hari ni. Masuk ke kebun, nak pergi makan anjing, pantang pokok. Ingatkan tak hujan. Lepas tu alhamdulillah ada pokok yang dah berbunga, tapi dalam keadaan dah berpecah dia punya bunga dia. Jadi dalam keadaan hujan macam ni, saya rasa pollination tu ataupun pendebungaan tersebut tidak berjaya. Dan saya cuba bantu, dan saya rasa bantuan saya tu InsyaAllah kita perlu positif. InsyaAllah dia akan lekat. Jadi tengoklah, ni pucuk meriah, disebabkan oleh kandungan nitrogen yang tinggi dalam hujan ni lah. Air hujan ni mengandungi kandungan nitrogen yang tinggi, yang menyebabkan akar ni berjalan, akar ni berpanjangan, menyebabkan pucuk ni berkembang macam ni lah. Ni akar betul-betul jalan ni. Sebab apa? Tanah lembap. Jadi seperti yang kita tahu, dalam keadaan pokok berbunga dan juga fasa bunga, terutamanya fasa masa akhir 40 hari ke 45 hari ataupun 42 hari hingga 48 hari, fasa bunga akhir ni memang tak boleh ada hujan lah. Bukan faktor nitrogen saja, disebabkan oleh tekanan air yang menyebabkan proses pendebungaan tersebut tidak berlaku. Lepas tu pokok mengalami tekanan nitrogen terutamanya kepada pucuk, batang, bunga, akar, dapat nitrogen sekaligus menyebabkan dia berkembang, iaitu dia berubah dari fasa reproduktif, fasa dia berbuah, kembali kepada fasa dia membesar dan sihat macam biasa. Pokok ni ada dua fasa, satu membesar, satu dia fasa dia mengeluarkan bunga, fasa dia berbuah. Semua tu memerlukan SOP yang berlainan, hormon yang berlainan. Jadi apa yang berlaku sekarang, dia dapat nitrogen terlebih. Nitrogen ni adalah pemangkin utama dalam proses pembesaran dan juga terutamanya dalam pembentukan pucuk baru dan juga daun baru lah. Okey tuan-tuan, tu saja perkongsian saya dalam kebun. Ugik dah. Tak tahu pukul apa ni. Okey tuan-tuan. Bertemu dalam channel seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang notification kalau subscribe tu, supaya apa-apa yang saya keluar tu mungkin dapat notification kat tuan-tuan. Mungkin ada benda yang perkongsian yang menarik ataupun yang tak menarik macam sekarang ni, tak berapa menarik tapi mungkin juga untuk input dan juga pengetahuan kepada rakan-rakan yang baru menceburkan diri dalam bidang pertanian, terutama dalam durian. Okay tuan-tuan, saya tak pernah cakap saya guna lampu apa ni. Saya guna lampu ni. Lampu ni ada dua, satu yang zoom cerah tuan-tuan. Cerah. Jadi kalau tuan-tuan nak ni memang betul-betul cerah. Dia satu bar, satu yang bulat macam biasa. Bulat ni dia boleh zoom lah. Jadi saya beli dua untuk bantu saya dalam proses aktiviti kebun. Sebab apa? Lampu dia memang wide, dia lebar. Jadi kalau lampu kepala biasa tu dia tajam. Jadi dia tajam ke depan, kita nak pandang bawah kan. Jadi saya gunakan lampu ni. Ni lampu depan, lampu LED dia kat bawah yang lebar lah. Okey tuan-tuan, boleh check dalam saya punya description ataupun mungkin ada keluar dekat video saya ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, ni lebih jelas sebab apa saya tak pasang. Okey, sekarang ni lampu ni ada bar ni. Ini saya buat panjat pokok.
saya buat panjat pokok ni sebab apa, dia lampu dia betul-betul terang dan juga wide. Saya nampak kiri kanan betul-betul lebar. Dia mencapai lebih kurang 180 darjah lah dia nampak. Yang depan ni untuk zoom. Yang mana dia? Ni zoom ni dia ada keluar dan juga out untuk kita zoom jauh lah. Yang jauh tu memang jauh sungguh lah. Baik kan, saya lupa fokus di kat mana. Okey tuan-tuan, bertemu dalam video seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang notifikasi dan juga subscribe lah dulu. Okey, mungkin perkongsian untuk tuan-tuan. Kadang-kadang saya kongsikan video tu ada kata-kata semangat, perkongsian daripada rakan-rakan pun membantu juga saya dalam menaikkan motivasi saya dalam berkebun ni. Dan saya dah berkebun ni agak lama, macam-macam dugaan yang saya hadapi. Pernah jugalah saya give up, termasuklah saya accident slip disc, tak dapat menguruskan kebun saya ni. Jadi macam-macam drama lah dalam kebun ni. Adalah turn mungkin 2/10 saya kongsikan dalam channel saya ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.